Hari ni saya dengan Sultan Aceh lagi. Berapa ramai ni Sultan Aceh semua ni? Ada sekitar berapa? 20 orang, 15 orang yang perlu engkau dustakan. Okey, saya nak berbual Sultan yang ini yang pertama. Alaska king crab berasap. Berasap. Baru keluar daripada oven. Ya Allah. Besarnya. Nikmat dunia apa yang perlu engkau dustakan? Berasap-rasap. Besar. Lemah jantung saya tengok king crab macam ini. Ini boleh makan 4-5 orang. Okey, untuk Alaska king crab ni, beras basmati, sambal mak-mak. Kalau korang nak datang, harganya 498. Hari ni kita ada orang daripada Pasir Gudang, Johor Bahru, mukbang king crab saiz Megatron, Megawati, Mega 888. Rindu boleh kembali jangan. Ramai kawan saya yang rindu Mega Big Win. Gelap masa depan kau. Bini minta cerai. Jangan. Selain itu saya ada menu murah. Tunggu sekejap. Nasi lemak ayam pun ada. Nasi lemak ayam. Menu belas-belas ringgit. Kalau tak ada bajet, korang boleh je makan nasi lemak ayam. Ada lagi. Ini ayam apa? Mexican ayam goreng. Yang tadi ayam panggang. Tak sama. Harga sama. Ini nasi lemak udang galah. RM29.90. Besar-besar bas. Siap beras panjang. Tengok. Sambal yang mahal. Sambal mak-mak. Nasi lemak lobster. Tengok mata dia garang tak? Tengok mata dia garang. Binatang paling garang ni. Kalah bini korang. Ini lagi garang. Bini korang tak cukup garang. Menu kayangan. Harga marhain. Nasi lemak sotong RM29.90. Murah. Alright, saya nak tengok orang daripada Pasir Gudang. Abang polis nak mukbang king crab. Mari. Besar bang. Besar sangat ni bang. 4 kaki besar. 4 kaki besar bang. Okey bang. Ini kalau abang boleh habis, champion lah bang. Assalamualaikum bang, nama siapa? Dari mana? Muhammad Faizal daripada Masai. Dari jauh mana? Daripada Masai. Masai, Johor. Okey. Sebelum ni pernah datang restoran saya? Saya tak pernah, asyik tengok TikTok, asyik keluar je FYP Manggil-manggil bang tengok je. Saya kerja kat KL. Abang dekat KL? KL, tapi family kat Masai. Okey, first kali kita nak abang rasa sambal saya boleh? Sambal dulu, yang kita kata sambal mak-mak tu, adakah? Ni Ada abang sambal mak-mak. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi lemak ni yang mahal sambal sebenarnya. Mantap. Hebat lah. Dia rasa macam orang dulu-dulu punya lah. Tekstur dia tu. Okay, abang rasa nasi pula. Kita beras kukus. Beras kukus Beras kukus. Tengok. Beras kukus bang. Lembut lah. Hebat. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey bang, kalau macam tu saya nak abang tolong panggil orang Pasir Gudang, Masai, orang Johor lah, kena cuba ni king crab. Orang Johor, orang Masai Pasir Gudang boleh cubalah. Dekat nasi lemak lobster JB. Dekat mana bang? Dekat Setia Tropika. Tak jauh daripada Masai. Dekat saja bang. 30 km. Baik bang, terima kasih banyak. Thank you support. Selamat menyambut selera. Alright. Besar lah bang. Besar. Sangat besar. Baik, terima kasih banyak. Alright. Saya tak jual yang saiz mini. Semua saiz mega. Megatron, Mega Decepticon, Mega Naden, Mega Buff Iswara. Semua mega. Pembayaran dekat sini boleh guna Visa, Master, American Express pun boleh. Okey, so kawasan restoran saya berharu dingin. Korang boleh tengok berapa ramai orang. Ini tengok akak ni bang. Mari kita tengok akak ni. Kita tengok akak ni daripada depan sana boleh? Kak, apa khabar? Baik. Makan apa ini? Makan lobster. Makan lobster. Namanya siapa? Dari mana? Namanya Kerry dari Medan. Medan, Indonesia, jauh. Indonesia. Okey, yang pertama sekali saya mau tanya, gimana saya punya nasi lemak dan sambal dulu? Okeylah. Nasi Pas. lemak. Ya. Pas ya, luar biasa. Luar biasa rasanya nasi Kepitingnya lemak. gimana? Waduh, nggak bisa bilang saya. Okeylah, bantu saya panggil warga Riau. Mana? Pekanbaru ya? Pekanbaru. Okey, panggil mampir kemari ya. Ya, orang Pekanbaru mampir kemari kalau udah ke Johor baru. Baik. Terima kasih ya. Okay. Dari Indonesia. Okey, restoran saya ni sebenarnya viral bukan dekat Malaysia saja. Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, 4 buah negara. Okey, yang nampak video saya, tolong cek dah follow ke belum? Terutama kau kena follow ini. Kau kena follow ini Akak Lobster. Akak Lobster cakap sikit, kenapa tak follow Akak? Ya, tak follow, merajuk lah. Follow lah. Follow. Okey guys, so yang nampak video saya, tolong share video saya. Ya, tolong share. Saya nak tanya korang, salah ke tidak seumur hidup sekali makan Alaska king crab? Kalau salah, komen salah. Ayam pun ada.
Seumur hidup sekali makan king crab, salah ke tidak? Kalau tak salah, komen tak salah. Jumpa lagi Abang Lobster Alaska King Crab. Hari ni saya dengan Sultan Aceh lagi. Berapa ramai ni Sultan Aceh semua ni? Ada sekitar berapa? 20 orang? 15 orang ya? Okey, saya nak temu bual Sultan yang ini yang pertama. Apa khabar? Namanya siapa? Ya, baik. Nama Mansur. Okey, Sultan Aceh daerah mana? Daerah Banda Aceh. Banda Aceh. Okey, saya mau lihat abang makan lah. Saya punya kepiting Alaska. Sedap. Sedap. Okey, yuk kita Best. tengok abang makan itu. Best. Ya. Cocol. Apa yang itu maknyos ah? Maknyos best. Maknyos. Okey, kita lihat abang yang ini. Okey bang, jom kita tengok abang potong. Jom. Boleh potong kita punya king crab. Macam mana bang? Daging dia penuh? Penuh. Penuh Mantap. bang, ya? Oh, tu boleh tengok dekat sikit. Alaska King Crab. Oh, okey bang, boleh makan bang, ambil. Ambil semua bang, semua. Oh, ni kita bersama dengan semua abang-abang daripada Aceh. Kasih zoom sikit. Macam mana bang? Boleh cerita tak lembut dia, rasa dia macam mana? Lembut, manis, Ya. lemak. Lemak semua cukup bang ya. Baik bang. Terima kasih juga bang yang sana juga ya. Boleh masukkan juga yang sana. Semua daripada Aceh. Terima kasih ya semua. Okey bang, terima kasih semua bang. Nanti kalau saya post, jangan lupa bagi viral seluruh Aceh bang ya. Baik, terima kasih banyak. Wah, luar biasa, luar biasa. Bagi nampak semua. Okey, kita masuk sikit lagi. Kasih pusing bagi masuk semua. Dia order 3 Alaska King Crab. 3 Alaska King Crab. Ini yang diorang makan Alaska King Crab ni. Ini harganya 498. Luar biasa, mega. Ini mega matu, Rahmat mega, Megawati mega 888. Ingat, rindu boleh, kembali jangan ke alam mega ya. Dapat 2 nasi lemak. Sap. Ini tengok berapa banyak saya punya king crab, boleh tengok. Tu. Boleh tengok lagi ini. Tengok. Penuh. Ada lagi dekat belakang saya punya cold room. Ini yang mana ambil kita terus masak. Saya ada cold room dekat belakang, saya ada simpan lagi 8 tan king crab ya. Tolong periksa sekejap dah follow saya ke belum. Kalau belum follow, tolong follow saya. Tolong share video saya. Kalau nak datang, saya hanya ada satu saja restoran, tiada 2, tiada 3. Nasi lemak Lobster JB di Setia Tropika Johor. Okey, so way saja pasti sampai. Pembayaran boleh guna Visa, Master, Amex, segala-gala boleh. Okey guys, dan last sekali saya nak tanya, salah ataupun tidak, seumur hidup sekali makan Alaska King Crab? Kalau salah komen salah, kalau tak salah komen tak salah. Jumpa lagi Abang Lobster Alaska King Crab. சாப்பாடு memang சுடாப்பாக இருக்கு. நண்பர்களும் தாராளமாக வந்து சாப்பிடலாம். விலையும் நல்ல ரொம்ப விலைன்னு சொல்ல முடியாது. sedap, mantap இருக்கு. எல்லாரும் வாங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க. Okey, hari ni saya ada abang-abang, brother-brother daripada California. Daripada Kulai ke bang? Kulai Banda Putra. Berapa kali datang sini dah? Ni first time ah. First time datang. Okey bang, abang boleh angkat tak apa yang abang makan ni? Tengok. Mana yang lain punya balance bang, kaki dia? Dah habis dah. Sudah habis dah? Okey bang, macam mana kita punya sambal? Wah, Nasi lemak mantap, sedap. Mantap eh? Okey bang, lupa nak tanya nama siapa? Wiki. Ricky Martin? Bukan. Bukan. Okey, ini family daripada Kulai kasih masuk. Aduh, family daripada Kulai. Okey bang, saya nak abang angkat itu kaki king crab, boleh tak? Kaki crab. Abang boleh tak cakap dalam bahasa Tamil macam mana makan saya punya king crab kat sini bang? Sedap nasi lemak dia macam mana? Okay. And then panggil semua datang sini bang. சாப்பாடு memang சுடாப்பாக இருக்கு. ஸோ எல்லா நண்பர்களும் தாராளமாக வந்து சாப்பிடலாம். விலையும் நல்ல ரொம்ப விலைன்னு சொல்ல முடியாது. sedap, mantap இருக்கு. எல்லாரும் வாங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க. Baik. Bang. Room bersih bang memang sedap, memang sedap. Room bersih. Baik, terima kasih banyak daripada Kulai. So hari ni abang ada makan apa ni? Sotong, lobster, ikan siakap, semua okey bang? Semua masuk. Semua masuk Semua masuk. Okey bang, nama siapa? Siri, abang bang. diam tadi, malu. Malu sikit abang. Nama siapa nama? Siri. Siri. Tapi lepas ni, video ni kalau viral, abang sudah famous. Tak payah famous semua abang. Okey bang, tolong cakap Tamil sikit bang, macam mana makan lobster dengan king crab dekat sini bang? நல்லா இருந்துச்சு. எல்லாரும் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. Itu je abang. Itu saja bang Alright bang, jangan lupa datang lagi bang Terima kasih banyak daripada Kulai. Terima kasih bang. Thank you support. Alright. So, saya punya pelanggan dekat sini macam-macam bangsa ada. Melayu, Cina, India pun ada. Okey, brother, nama siapa? Nama Lilun. Dari mana? Dari KL. Daripada KL. Macam mana you tahu saya punya restoran ni? Macam dia beritahu saya. Oh, dia bagi tahu. Bos, orang Korea. Oh, saya tengok orang Terengganu. Okey, jom.
Thank you Kita nak tanya ini. Kita orang Terengganu. Saya ingat dia BTS tau. Bukan BTS Bukan BTS, orang Ganu, asal Okey, Ganu. Asal Ganu. Nama siapa bang? Nama Henry. Nama Henry. Oh. Okey, tengah tunggu makan Tengah tunggu makan. Tapi saya suka orang Terengganu ni, dia cakap Melayu, kita tutup mata, kita dengar macam orang Melayu Terengganu je kan. Ada ke? Lama Sikit dekat KL dah, tak pekat lah. Oh, tak pekat sangat lah. Kalau duduk sana pekat sikit lah. Makang. Makang, dia panggil makang orang Terengganu Okey, baik, terima kasih banyak Alright. Thank you. Assalamualaikum. Dari mana bang? Oh, dari Singapura bang. Daripada Singapura. Pernah datang sini? Pernah. First time, berapa kali dah datang? Hari kedua. Kali kedua. Thank you bang support. Tengah tunggu makanannya kan. Tengah tunggu makan. Baik, terima kasih banyak. Dari Singapura. Thank you bang. Ini dia. Saya punya table bahagian luar. Korang boleh tengok Tadi bahagian dalam. So dekat sini, jom kita keluar. Boleh zoom sikit tak? Tu diorang tengah makan apa tu? Yang besar tu. Zoom sikit. Tengok. Nampak tu? Dia makan apa tu? Alaska King Crab. Alaska King Crab kat sini harga dia 498. Jom kita keluar. Kita tanya brother-brother ni. Assalamualaikum brother. Daripada mana? Daripada mana? Daripada Negeri Sembilan. Daripada? Negeri Sembilan. Kita ada abang daripada Negeri Sembilan Macam mana bang? Biasa makan lemak cili api. Tapi hari ni abang makan saya punya lobster. Macam mana? Lobster dia Lain macam Memang padu. sedap. Memang padu. Bersih. Kalau tak sedap takkan bersih macam ni bang Bersih. Setiap pinggan bersih. So, Ori. Oh yang nyanyi tu Ori. Kojol lobak kojol lebu. Okey bang, terima kasih banyak Sama-sama bang. Daripada Negeri Sembilan. Okey, dan kita ada juga brother-brother ni bang. Boleh video satu? Daripada mana? Saya daripada JB. Daripada JB. Berapa kali dah sampai? Baru first time. First time. Macam mana first time makan kat sini? Sedap bang. Alhamdulillah. Nanti jangan lupa rekomen kawan-kawan Ini jauh ni bang. Mana ni? Daripada mana? Tengok. Daripada KL. Oh, orang KL. Baik, gitaris? Bukan. Tapi ni baju old school. Baju orang lama ni. Ini all time. All time mana? All time ke all money? All money. Okey. Terima kasih banyak bang Okey guys. So, boleh tengok table ni tengah makan king crab, table sana king crab, sana king crab. Beramai lah makan king crab. Okey, yang nampak video saya tolong cek sekejap dah follow saya ke belum? Kalau belum follow, tolong follow saya. Kalau nak makan Alaska King Crab 498. Kita ada menu lobster, udang galah, ketam. Restoran setiap hari buka, tak ada tutup. Daripada jam 12.30 tengah hari saya dah buka sampai pukul 11.30 malam. So yang mana nak datang, korang just walk in saja. Tak payah susah-susah. Boleh terus datang dan boleh terus order dekat restoran. Kecuali yang datang 10 orang ke atas tu, korang nak kena buat reservation lah. Okay. So tolong follow saya. Dan last sekali saya nak tanya, salah ke tidak seumur hidup sekali bang, reward diri, belanja mak ayah, bagikan mak ayah, bagikan diri makan Alaska King Crab saiz mega? Salah ke? Kalau salah komen salah, kalau tak salah komen lah tak salah. Jumpa lagi abang lobster Alaska King Crab.